Oi, ini apa? Sotong? Sotong bakar bang. Sotong bakar, geng. Oh, jangan besar sangat. Oh, okey, saya ambil. Yang ini senang sangat. Bos tak bagi cuti? Dahsyatlah bos ni. Ni kalau aku jumpa bos dia siap. Mengata aku makan banyak ni. Engkau pun sama. Ini menu pertama. Aku boleh kata pertama di Melaka dan kau tak salah aku pertama di Malaysia. Masak lemak rusuk salai. Rasa dia tak patut macam ni. Aku rasa lauk untuk lauk ni bukan macam ni patut dia rasa dia. Melantak be. Ramai oi. Kita orang sampai ni oi. Pukul 12 ngam-ngam. Belum pukul 12 lagi. Belum pukul 12, seminit pukul 12. Oh, nampak tak asap dia? Ni kedai dia buat pencemaran ni asap ni. Ni. Ni tak apa ni. Tak apa, ni owner dia ni member kita orang tak apa. Kita nak kecam kali ni. Aku rasa tak ada menu baru dia kan? Ada, aku tengok dekat TikTok. Ada apa? Rusuk. Aku rasa rusuk ni kita balik Indonesia tu, dia kan ikut kita tu kan. Dia ambil ilham dari situ. Ya, betul. Kan, betul kan? Hari kita jumpa owner dia ni. Hey. Oh, masuk hutan lah Ben. Ini parking kapal selam pun boleh. Besar weh parking dia ni. Puas hati lah. Okey geng, setelah melalui kesesakan lalu lintas, perjalanan berjam-jam, akhirnya aku sampai dekat satu pot makan ni. Aku boleh kata pot makan Sultan. Nak tahu kat mana? Ini dia geng. Sultan Salai yang berada dekat Simpang 4 Melaka. Ini merupakan pot salai antara pot salai yang terbaik dekat Melaka ni. Nampak? Aku datang sekitar pukul 12. Dah ada orang lah makan sini. Mana datang ramai-ramai orang kat sini ni? Tak sekolah ke diorang? Tak kerja? Aku datang hari biasa lah. Aku datang hari biasa pun dah ada orang. Okey dah, jom kita tunjuk lah kat korang apa menu-menu yang ada dekat sini. Macam mana? Oh, Pian dah kat sana dulu dah. Dia laju. Awak buat apa kat sini? Saya nak makan lah. Saya Sultan tau. Okey geng, dekat sini kau tengok ada macam-macam ikan bakar. Oi, ini apa? Sotong bakar bang. Sotong bakar geng. Ni sotong bakar. Yang ni ada ikan siakap, ada ikan pari, ada ikan keli bakar, ada ikan cecaru bakar, ada talapia bakar, ada. Ini semua keluarga ikan ada kat sini. Yes. Allah, lemak bakar pun ada kat sini. Ini lemak bakar, ini. Cara dengan ayam asam. Ini apa, tembusu? Tembusu. Puak tembusu. Okey, puak tembusu. Ada ayam asam semua. Okey, mantap bang. Okey, baik. Oh, ini yang best ni. Bang, ni menu baru bang. Ini apa namanya? Rusuk. Okey, geng. Rusuk salai. Allah. Ini siapa-siapa yang belum kahwin ni yang kehilangan rusuk tu. Rusuk kiri tu ini lah. Carilah kat sini insya-Allah bertemu jodoh. Lepas tu kat sini ada masak lemak urat keting ada. Lepas tu sini ada ikan baung. Lepas tu kat bawah ni ada macam-macam menu lagi. Nampak? Macam-macam menu lah. Ini tempoyak, masak lemak, telur. Ikan apa ni, ikan keli punya. Lepas tu ni ada kari kuali. Ni kari ke asam pedas ni? Asam pedas pari. Asam pedas pari. Pari dengan siakap. Nice. Okey geng, tak sah kalau kau datang kedai salai kalau tak layan masak lemak cili api daging salai. Ini mangkuk besar. Ini mangkuk kecil. Yang ini mangkuk hayun. Bukan, tak ada. Ini tipu je. Yang ini siput sedut. Siput sedut kecil ada, siput sedut besar ada. Ayam kampung ada, rebung ada, ini kolek ada. Oi, macam-macam lah. Bang, sini nak tanya bang. Sini buka berapa buka? Buka 10 sampai 5. Hari-hari buka? Hari-hari buka Bos tak bagi cuti? Tak ada. Dahsyatlah bos ni. Ni kalau aku jumpa bos dia siap. Dia selesa bekerja dia ni. Okey, lepas tu kat sini pun ada macam-macam lauk-lauk lain lah. Kalau kau tak nak makan masak salai tu, kat sini pun ada lauk-lauk lain. Banyak gila lauk kau tengok. Macam-macam lauk, goreng-gorengan pun ada kat sini. Kau tengok, customer pun dah start datang lah. Okey, ini sudut yang paling aku tak suka. Aku tak suka benda-benda kat sini semua aku tak suka. Sebab menyihatkan. Ini bahagian-bahagian untuk ulam-ulaman. Kau tengoklah. Ulam-ulaman dia, Allah, banyak geng. Aduh, banyak bendi ada, berbagai jenis daun-daun, sayur-sayur ni aku tak tahu nama dia apa ni. Sambal belacan ada, sambal tempoyak ada, cencalok ada, budu ada, sambal gesek ada, ayam asam ada. Lengkap. Lepas tu jantung pisang pun ada geng. Nice. Lepas tu ini bahagian untuk cendawan goreng, celup tepung untuk udang. Sotong tak ada bang? Sotong kita ada hari Sabtu dan Ahad saja. Oh, sotong satu Ahad ya. Okey. Resist sikit bang Sup pun ada geng. Lepas tu ini ada produk sejuk beku. Ni order macam-macam lah. Kau dah nampak aku bawa kau pusing-pusing kat sini. So aku nak pergi ambil makanan sekarang. Sebab apa? Sebab makin ramai. Tapi target aku nak makan rusuk dia. Aku nak tahan. Jom. Okey bang. Terima kasih. Bang, siakap mana bang? Ada bang. Ada bang siakap bang? Boleh ambil? Siakap bang.
Bagi saya cakap. Boleh lah saya ambil ni bang Boleh bang. Okey. Okey, terima kasih bang. Ni berapa ringgit cakap bang? 35? 35. Okey. Yang ini aku nak ambil ni. Tak tahu nak ambil mana ni. Menu terbaru. Ni menarik ni geng. Nampak ah. Yang besar-besar ni bang, yang sedang-sedang. Jangan besar sangat. Okey, saya ambil yang ni sedang-sedang kan. Yang sedang-sedang. Ni sedang-sedang sikit. Dia lembut sikit bang kan. Okey. Kita ambil siput sedut. Aku ambil siput sedut. Ni siput sedut. Ni ya. Siput sedut ni nice. Apa ambil baru? Nak ambil kat saya baru. Okey bang, baru. Special sikit. Baik bang. Alright. Lupa pula perut tembusu ni macam menarik. Perut tembusu ni nampak macam menarik kan. Ambil lagi. Awak tak makan lagi ke? Tadi kau cakap kau lapar. Aku pula ambil dulu ni. Macam-macam boleh aku ambil. Ada rusuk. Rusuk wajib. Rusuk ni yang buat aku sanggup redah perjalanan daripada Kelang sampai sini. Sampai sini Bang, mana sedap lagi bang? Dua-dua sedap bang. Dua-dua sedap tapi yang ini Ini ayam bang. ayam asam. Okey, thank you bang, thank you. Bagus lah servis kat sini. Ayam asam. Tapi udang ni banyak narik. Saya nak ambil udang boleh ya? Okey, boleh bang. Boleh ya? Ini sedap tu bang. Okay. Sekali dengan dia? Ya betul. Okey, baik. Kalau sop ni, Baik, air sebelah pula. Ya, betul. Okey. Alright. Bayar dulu geng, jom. Okey, terima kasih. Okey geng, dah settle bayar. Jom kita angkat. Aku datang hari biasa pun ramai orang. Dahsyat ada orang ni. Semua ni tak kerja. Kau kalau nak makan, kau ambil sendiri, jangan kacau aku. Banyak. Aku lapar ni weh. Okey, dekat sini pun ada toilet. Lepas tu yang best, ada surau sekali. Korang yang mana datang tengah hari tu jauh, makan kat sini, lepas tu terus solat kat sini. Memudahkan. Mengata aku makan banyak ni, engkau pun sama. Alang-alang dah sampai. Jauh aku drive tau. Sama. Ni wajib. Ni berkau sama. Ni wajib. Aku udang. Kau cendawan. Ni apa? Ya. Ini pucuk ubi. Aduh. Pucuk ubi. Ini daging ke? Ini daging. Daging ni sah gaut. Okey geng, ini dah kat depan aku. Menu-menu yang aku order daripada restoran Sultan Salai yang berada dekat Simpang 4 Melaka. Dia betul-betul kau keluar daripada tol Bulatan, belok kanan dah jumpa dah. Ini kedai ni saya terus terang. Dulu kedai ni warung. Aku masih datang kedai ni lama dulu. Kedai ni warung tepi jalan. Sekarang ni kau tengok Port Sultan. Jadi Sultan lah sekarang. Okey, saya terus terang. Aku kat sini memang rambang mata. Kau tengok ada banyak jenis masak lemak salai, banyak jenis ikan bakar, banyak lauk pauk. Sampai kau pening kau nak pilih mana. Tapi aku datang sini kan wajib aku ambil dia punya masak lemak salai. Tapi kali ni aku ambil berbeza. Ini menu pertama. Aku boleh kata pertama di Melaka dan kau tak salah aku pertama di Malaysia. Rusuk salai, masak lemak rusuk salai. Nanti aku cerita lah macam mana dapat resepi ni. Mula-mula kita kena hirup dulu. Nak tahu jadi tak jadi. Okey tak okey. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak berubah. Dia punya masak lemak kau dia tu memang tak berubah lah. Dia masak lemak ni rasa berlemak, rasa pedas, lepas tu rasa semuk-semuk sikit. Aku suka level pedas dia sebab pedas dia tak keterlaluan tapi dia ada rasa pedas. Kunyit dia, bau dia punya rempah-rempah dia. Ini macam mana aku nak ambil ni geng? Okey, kita letak kuah dia dulu. Lepas tu kita nak ambil ikan bakar. Kau tengoklah kat sini ada macam-macam jenis ikan lah. Yang aku ambil ni ikan siakap bakar. Siakap bakar ni dia dah add on sekali dengan petai. Ini ambil petai ni sekali, gaul-gaul. Nasi. Menarik. Aku suka kat sini sebab nasi dia banyak. Walaupun tadi nampak adik tu himpit nasi tu macam tak banyak, sebenarnya banyak. Gaul-gaul dengan nasi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nice lah. Sedap ni. Aku rasa makan nasi dengan kuah dia pun dah sedap ni. Kena pula kita orang datang tadi memang tak makan langsung, memang lapar. Untuk dia punya ikan ni, rasa ikan bakar tu rasa macam biasa. Sebab ikan siakap ni ikan yang biasa common kita makan. So dia dibakar baik, luar tak garing sangat, dalam tu lembut-lembut. Dia bukan bakar dia grill. Sekarang kita dia grill. Untuk sambal ni, dia pedas-pedas manis. Dia ada pedas tapi tak over sangat lah. Lepas tu aku suka petai ya. Petai ni memang raw gila. Kau makan petai tu macam tu apa? Bau petai. Petai tak bau macam ni, aku memang tak suka. Tapi yang ini petai dia rasa raw lah. Lepas tu aku nak ni. Nampak? Ini dia punya rusuk. Ni rusuk dia. Nampak? Besar weh. Pertama kali aku rasa aku makan masak lemak cili api rusuk. Kita layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak boleh macam ni, geng. Rasa dia tak patut macam ni. Aku rasa lauk untuk lauk ni bukan macam ni patut dia rasa dia. Ini dah melampau, ni sedap. Untuk rusuk ni dia memang lembut. Rusuk ni ialah daging bahagian tulang yang berlemak-lemak lembut. Aku tak tahu ni owner dia ni smoke berapa lama, aku tak tahu untuk dapatkan level kelembutan ni. Dia bukannya lembut dan sangat lembut. Kalau lembut sangat lembut pun tak best sebab dia akan menghilangkan tekstur rusuk tu sendiri. Yang ini dia ada liat-liat lembut sikit. Lepas tu bahagian dekat-dekat dengan tulang tu berlemak, best tu. Tapi pedas. Beberapa bulan lepas, aku, Pian dan geng-geng foodie Melaka bersama owner Sultan Saleh ni, kita orang ada melancong ke Surabaya. Dekat sana kita orang hampir setiap hari kita orang makan iga bakar. So owner dia dapat idea buat iga bakar tu daripada sana. So kira dia dapat idea daripada sana lah. Tapi dia tak nak buat iga biasa, dia buat iga masak lemak. Baru kena dengan dia punya nama kedai Sultan Saleh. Aku nak try ni pula, dia punya lemak tembusu ni. Tembusu ni. Ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lemak tembusu ni dia tak masak overcook. Walaupun dah sejuk, dia masih lagi boleh makan dengan sedap. Kau nampak dekat atas tu ada macam serai, macam dia dah perap sebelum dibakar. Itu bagus. Dia try bersama ayam asam ni pula. Ni ya. Ayam asam ni nice tu, macam utara punya. Masam dia lebih, rasa belacan dia lebih. Dia masam sampai dulu, pedas sampai dulu, lepas tu baru manis macam tu. Aku datang kedai ni hari biasa kan, pukul 12. Orang dah ramai dah. Tapi kalau kau nak datang hari Meriah, kau datang hari Sabtu Ahad, lagi ramai. Kau boleh makan kat sini. Ruangan makan dia ada dekat sini, kat dalam pun ada. Lepas tu kat sini parking. Dari tepi jalan nampak macam tak ada parking, tapi sebenarnya parking sebenarnya kat belakang. Bak kata Pian, kapal selam pun boleh parking kat belakang. Memang sangat luas. Lepas tu aku nak cuba ni pula, siput sedut dia. Siput sedut dia. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, senang. Ini baru kedai masak lemak, geng. Bila buat siput sedut, kita sedut senang nak keluar. Aku pernah makan kat a few tempat kedai viral juga. Sedut tak nak keluar siput sedut dia. Kat sini masak lemak kecil api kau tengok memang sangat banyak. Lauk-lauk biasa pun banyak, goreng-goreng pun ada, ikan-ikan bakar pun banyak. Lepas tu sudut ulam-ulaman. Disebabkan aku tak suka ulam, aku tak boleh dah memandang rendah kedai ni. Kedai ni ulam banyak gila, geng. Peminat ulam mesti best punya. Ada sudut untuk sotong, ada sudut untuk udang goreng, tepung. Pian ambil cendawan, aku ambil udang pula. Ni udang Udang ni dia bagi sekali dengan sambal. Tapi aku makan macam tu je lah. Okey lah. Aku pun tak ada apa nak komen dengan kedai ni, kan. Aku makan kedai ni dulu lepas PKP masa tu, kedai ni macam warung-warung lagi. Tapi sekarang ni kedai ni kau tengok dah makin besar, dah makin luas. Dia punya menu pun makin banyak, kan. Okey lah. Cuma aku nak bagi idea kat member aku ni, kat owner dia Fudail ni. Aku harap lepas ni dia boleh pembagai menu rusuk ni. Kalau hari ni dia buat rusuk masak lemak cili api, mungkin lepas ni dia boleh buat rusuk bakar makan dengan sambal macam kita makan kat Indonesia tu. Sedap weh. Cakap tu tentang sedap. Siapa-siapa yang kat sini yang teringin nak try masak lemak cili api rusuk Saleh ni, aku rasa pertama di Melaka, pertama di Malaysia, boleh datang kat restoran Sultan Saleh yang berada dekat Simpang 4 Melaka. Okey, geng, kalau sekarang masing-masing, jangan lupa subscribe channel aku Malan David. InsyaAllah ada pokok baik, ada benda baik, ada pokok makan menarik lagi aku. Terima kasih sebab sampai. Assalamualaikum. Bye-bye.